Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam ni kita orang nak pergi ke Masjid Ar-Ridwan, Pekan Jeram. Malam ni dengan Pojak tu. Okay, apa-apa kita jumpa sana terus lah. Let's go. Murah. Okay, kita orang baru lepas daripada Moreh dekat Random Coffee. Asyik lalu je kan. Balik daripada belah-belah Kelang. Balik lalu nampak je tapi tak pernah singgah lagi kan. So hari ni dah singgah lah, alhamdulillah. First of all kita cakap pasal masjid tadi lah kan. Masjid tadi memang terbaik lah sebab nama Ridwan tu kan. Okay, untuk dia punya MPR dia kan 9.5 macam biasa dah habis. Dia tak ada 9.5, 9.25 dah habis 8 lah. Lepas tu dia punya, kalau parking bulan Ramadan ni kan, kalau nak selamat lah kan, korang parking dekat depan tu lah, masuk daripada tepi jalan lah kan. Masuk tepi jalan tu, kat depan tu banyak kosong lah. Kalau macam masuk daripada pantai, daripada traffic light tu lah, yang tu parking dekat belakang tu penuh tu. Dia punya sejuk tu best lah. Dia tak sejuk sangat tapi okey lah kan. Tu je kot. Malam ni malam yang ke 25. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Kau nak cakap apa kan? Pojak nama baru tu. So kalau tengok kan tak mention. Kita mention apa? Tak apa, aku boleh tutut. Okay lah, kita jumpa esok insyaAllah.